Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa jahada bijihadihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama-sama lagi pada pagi ini di dalam program Madrasah Ramadan yang telah pun masuk pada hari yang ke-9. Baik. Pagi ini insya-Allah kita akan menyambung kembali tadabbur bagi surah Ad-Dukhan ini. Kita akan melihat ayat yang ke-18 dan seterusnya insya-Allah. Kita lihat ayat ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. أن bahawa adu, bebaskanlah oleh kamu, ilayya kepadaku, ibadah akan hamba-hamba Allahi bagi Allah. Ini sesungguhnya aku, lakum bagi kamu, rasulun adalah seorang rasul, aminun yang amanah. An addu ilayya ibadallah, bahawa bebaskanlah oleh kamu kepadaku akan hamba-hamba bagi Allah. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku bagi kamu adalah seorang rasul yang amanah. Baik. Dalam ayat sebelum ini, yang ke-15, 16 dan 17, Allah menyebutkan tentang Allah menghilangkan azab dalam bentuk dukhan ataupun kemarau yang menimpa kaum Quraisy itu selepas mereka berdoa kepada Allah. Mereka meminta supaya Nabi mendoakan supaya Allah menghilangkan asap dan juga kemarau tersebut daripada mereka. Dan Allah, walaupun Allah berkuasa untuk membinasakan mereka, mengazab mereka, tetapi dengan rahmatnya dia menghilangkan kemarau dan juga asap yang menimpa kaum Quraisy itu selepas disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, selepas tahun lebih masa kemarau menimpa kaum Quraisy itu berlaku selama setahun. Dan Allah, bila mana Allah menghilangkan asap dan juga kemarau tersebut, dan Allah jelaskan bahawa kamu semua ni pasti akan kembali menjadi orang-orang yang ingkar. Dan Allah bila-bila masa berkuasa untuk menimpakan azab yang lain ke atas mereka kalau Allah kehendaki. Dalam ayat 16 Allah sebutkan yauma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun. Ingatlah pada hari di mana kami timpakan kepada kamu serangan yang besar, yang hebat. Inna muntaqimun, sesungguhnya kamilah yang akan memberikan balasan kepada kamu. Ayat ini merujuk kepada peristiwa perang Badar.
Di mana walaupun mungkin mereka selamat sebelum itu daripada kemarau, tetapi dalam peperangan Badar, ramai di kalangan para pemimpin Quraisy yang mendustakan Allah dan juga Rasul itu, mereka terbunuh dalam peperangan tersebut. Dan kemudian dalam ayat yang ke-17 Allah menyebutkan walaqad fatanna qablahum qauma fir'aun, dan benar-benar pasti kami telah pun menimpakan ujian ataupun azab ke atas golongan yang sebelum daripada mereka, iaitu kaum Fir'aun. Wa ja'ahum rasulun karim, dan telah datang kepada mereka seorang rasul yang mulia. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahawa apa yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu penentangan daripada kaumnya, dan kemudian Allah timpakan azab pada mereka, ini merupakan perkara yang sama yang berlaku kepada umat-umat yang terdahulu, yang mana mereka juga bersifat dengan sifat yang sama seperti kaum musyrikin Quraisy itu mereka mendustakan Nabi mereka, dan kemudian Allah menimpakan azab, sehingga ada yang Allah timpakan azab sehingga membinasakan mereka kesemuanya. Ada juga yang Allah timpakan azab tapi tidak membinasakan mereka sepenuhnya. Itu bergantung kepada kehendak Allah ke atas mereka. Jadi umat-umat yang terdahulu kebanyakannya Allah binasakan kesemuanya bila mana mereka ingkar kepada seruan dakwah para rasul mereka. Cuma pada selepas zaman Nabi Musa alaihissalam, Allah tidak membinasakan secara sekaligus. Allah binasakan sebahagian golongan yang kafir yang ingkar itu, dan dia membiarkan sebahagian yang lain untuk memberikan peluang kepada mereka mengambil peringatan, mengambil pengajaran daripada apa yang menimpa mereka, dan seterusnya mereka bertaubat dan menjadi orang-orang yang beriman. Allah memberikan peluang, Allah panjangkan tempoh masa mereka untuk mereka berubah, bertaubat dan menjadi orang-orang yang beriman. Jadi Allah sebutkan apa yang berlaku kepada kaum Quraisy itu telah pun berlaku kepada golongan yang sebelum mereka. Begitu juga penentangan yang dihadapi oleh Nabi itu juga dihadapi oleh para rasul yang lain. Ini supaya Nabi SAW sentiasa tahu, sentiasa ingat bahawasanya bukan hanya baginda semata-mata yang menghadapi penentangan daripada kaum, tapi ini melibatkan kesemua Nabi dan Rasul yang Allah utuskan. Mereka pasti akan mendapat penentangan daripada kaum mereka, bahkan daripada kaum keluarga mereka sendiri. Bukan sekadar kaum saja, tapi kaum keluarga mereka sendiri ada yang menentang apa yang mereka sampaikan. Kita ceritakan tentang Nabi Nuh alaihissalam, isteri dan anaknya tak beriman. Nabi Lut alaihissalam, isterinya tak beriman. Begitu juga Nabi Ibrahim, bapanya tak beriman. Nabi Yaqub, anak-anaknya melakukan kejahatan kepada adik-beradik mereka sendiri. Kemudiannya mereka bertaubat kepada Allah. Di banyak kisah-kisah Allah ceritakan dalam Quran supaya Nabi mengetahui bahawasanya Nabi dan orang yang beriman mengetahui bahawasanya penentangan yang dihadapi oleh Nabi dan begitu juga orang-orang yang beriman ini juga dihadapi oleh para rasul yang terdahulu, begitu juga umat-umat yang terdahulu. Ini perkara yang sama yang akan berterusan sampailah berlakunya hari kiamat. Dan supaya Nabi tidak merasakan hanya baginda saja yang ditimpa dengan cabaran yang berat. Mungkin kaum yang sebelum kaum Quraisy itu lebih hebat lagi penentangan mereka kepada para rasul mereka, sehingga ada yang sampai mereka berjaya membunuh Nabi dan Rasul mereka sendiri yang merupakan orang yang dekat dengan mereka dari segi hubungan darah, datang dari kaum yang sama, bahkan mungkin nasab yang sama dengan mereka. Ini juga supaya wujud sedikit kelegaan dan Nabi tidak terlampau merasakan penderitaan untuk ketika baginda nak menyampaikan dakwah ini. Bila baginda mengetahui golongan yang lain pun sama sikap mereka seperti mana kaum Quraisy ini.
Allah sebutkan, ah, beri- dan benar-benar pasti kami telah menimpakan fitnah, menimpakan ujian, menimpakan azab kepada golongan yang sebelum daripada mereka, iaitu contohnya kepada kaum Fir'aun. Waja'ahum rasulun karim, dan telah datang kepada mereka seorang rasul yang mulia, iaitu Nabi Musa alaihissalam. Dalam ayat yang ke-18, Allah menyebutkan tentang dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun dan kaumnya. An addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin. Bebaskanlah kepadaku hamba-hamba Allah itu. Sesungguhnya aku bagi kamu adalah rasul yang amanah. Nabi Musa mengatakan di sini, meminta supaya Fir'aun membebaskan hamba-hamba Allah, ibadallah. Mereka itu kaum Bani Israel itu bukanlah hamba-hamba Fir'aun, sebaliknya merupakan hamba-hamba Allah yang berhak untuk hidup dengan bebas, hidup dengan merdeka. Bukan menjadi hamba, uh, menjadi buruh kerahan tenaga milik Fir'aun. Sedangkan mereka dilahirkan sebagai orang-orang yang merdeka. Tapi disebabkan kezaliman Fir'aun, mereka diperhambakan. Nabi Musa uh, meminta supaya Fir'aun membebaskan kaum Bani Israel. Kerana mereka itu hamba-hamba Allah, bukan hamba kepada manusia yang lain, bukan hamba kepada Fir'aun. Ini dakwah yang diajak oleh Nabi dan Rasul, iaitu mengajak manusia bebas daripada kongkongan manusia yang lain. Bukan, mungkin sebahagian golongan ada yang menggunakan agama untuk menjadikan para pengikut mereka sebagai ibarat seperti hamba. Hanya ikut apa sahaja yang mereka perintahkan, yang mereka sampaikan. Seolah-olah seperti orang-orang yang bodoh, yang hanya ikut secara membuta tuli. Jadi ini berlaku di kalangan umat Islam pada hari ini, yang mungkin disebabkan kurangnya ilmu yang ada pada mereka. Mereka menganggap segala perintah yang disampaikan kepada mereka oleh mungkin para pemimpin mereka, oleh orang-orang yang mereka anggap sebagai ulama, wali dan sebagainya, sehingga mereka ibarat seperti orang-orang yang bodoh yang tidak menggunakan akal, hanya ikut sahaja semua perkara tersebut. Walaupun perkara-perkara yang bertentangan dengan perintah daripada Allah, perintah daripada Rasul. Allah tidak mengutuskan para Nabi dan Rasul untuk mengajak manusia menjadi hamba kepada mereka. Dalam surah 3, surah 3 ayat 79, surah Ali Imran ayat 79. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون maka nali basyarin, tidaklah patut bagi seorang manusia itu ay yu'tiyahullahul kitab, yang Allah kurniakan kepadanya kitab, wal hukma, dan hikmah, kebijaksanaan, wan nubuwah, dan kenabian,
Summa yaqula linnas kunu ibadan li min dunillah. Kemudian dia mengatakan kepada manusia yang lain, jadilah kamu semua hamba-hambaku, bukan hamba kepada Allah. Walakin kunu rabbaniyin. Akan tetapi ucapkanlah, jadilah kamu semua golongan Rabbani, iaitu hamba-hamba Allah yang sebenar-benarnya, yang hanya mentauhidkan Allah, yang hanya taat kepada Allah. Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Disebabkan kamu sentiasa mengajarkan kitab itu dan disebabkan kamu sentiasa mempelajari kitab itu. Allah sebutkan di sini, tidak patut bagi hatta bagi seorang nabi, tidak patut baginya yang Allah kurniakan kitab, kebijaksanaan, kenabian, kemudian dia memerintahkan manusia untuk menjadi hamba kepadanya. Itu nabi dan juga rasul. Tidak patut mereka mengajak manusia supaya menjadi hamba kepadanya. Apatah lagi orang-orang yang lain, yang banyak kes hari ini kita lihat ada yang menggunakan agama untuk memaksa orang yang lain mengikuti apa yang mereka kehendaki, seolah-olah menjadi hamba kepada mereka. Sedangkan Allah melarang perbuatan tersebut. Bahkan Nabi dan Rasul pun tak boleh untuk menyeru supaya manusia yang lain menjadi hamba kepada mereka. Seruan dakwah semua Nabi dan Rasul ialah supaya manusia menjadi hamba kepada Allah semata-mata, bukan kepada manusia yang lain. Apatah lagi kepada orang-orang yang engkar, orang-orang yang derhaka kepada Allah. Tentulah lebih jauh tidak layak untuk manusia yang lain menjadi hamba kepada mereka. Yang disuruh kepada para Nabi dan Rasul dan begitu juga orang-orang yang beriman supaya menyampaikan kepada orang-orang yang lain, sampaikan kepada mereka tentang perintah Allah supaya mereka menjadi golongan Rabbani. Kunu Rabbaniyin. Akan tetapi jadilah kamu semua golongan Rabbani, iaitu golongan Allah, hamba Allah yang sebenar-benarnya. Bima kuntum tu'allimunal kitab. Disebabkan kamu sentiasa mengajarkan kitab itu. Wa bima kuntum tadrusun. Dan disebabkan kamu sentiasa mempelajari kitab itu. Jadi kita menyampaikan dakwah untuk mengajak manusia kembali kepada Allah, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mengajak manusia kepada diri kita sendiri. Dalam ayat seterusnya, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan Allah juga tidaklah menyuruh kamu untuk kamu mengambil para malaikat dan juga para nabi sebagai tuhan-tuhan. Itu sebagai Tuhan, sama ada dalam bentuk mereka tujukan ibadat penyembahan mereka kepada para malaikat, para nabi, dan begitu juga orang-orang yang alim, sama ada dalam bentuk ibadat ataupun setiap perkara yang mereka sampaikan ditaati walaupun ia bertentangan dengan perintah Allah. Itu juga satu bentuk menjadikan makhluk sebagai Tuhan selain daripada Allah. Ia bukan hanya merujuk kepada perbuatan menyembah ataupun menunjukkan ibadat semata-mata, tapi juga mentaati setiap kata-kata, setiap perintah yang keluar daripada mulut seseorang itu, walaupun ia menyalahi perintah Allah, maka ia juga termasuk dalam menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah. Dalam ayat ini Allah sebutkan, Allah tidak menyuruh untuk kamu mengambil para malaikat, mengambil para nabi sebagai Tuhan-Tuhan. Ayat murukum bil kufri ba'da iz antum muslimun. Patutkah dia menyuruh kamu untuk melakukan kekufuran sesudah kamu semua menjadi orang-orang yang muslim, yang tunduk patuh berserah diri hanya kepada Allah. Dalam satu lagi ayat, dalam surah 9, surah
At-Taubah 9 ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil para pendeta, para ulama mereka dan para rahib mereka arbaban min dunillah sebagai tuhan-tuhan yang lain selain daripada Allah. Allah sebutkan di sini kesesatan yang berlaku di kalangan golongan Ahlul Kitab. Antaranya mereka menjadikan para rahib, para ulama mereka ibarat seperti Tuhan. Walaupun mungkin mereka tidaklah menyembah, tidaklah memuja, tidaklah menunjukkan ibadat mereka kepada para ulama, para rahib itu, tetapi ketaatan mereka yang mutlak kepada para rahib, para ulama mereka itu menjadikan mereka sesat daripada kebenaran. Jadi ketika Nabi SAW membaca ayat ini, seorang sahabat Nabi iaitu Adi bin Hatim yang asalnya seorang Nasrani, dia mengatakan, wahai Rasulullah, kami dulu tidaklah kami ini memuja para pendeta kami, para rahib kami, para ulama kami. Dia apa yang dimaksudkan di dalam ayat ni? Nabi terangkan bahawa yang dikatakan sebagai menjadikan para rahib, para ulama sebagai Tuhan-Tuhan ini ialah apabila kamu menghalalkan apa yang mereka halalkan dan kamu mengharamkan apa yang mereka haramkan walaupun ia bertentangan dengan perintah Allah. Allah memerintahkan satu perkara, menghalalkan satu perkara dan mengharamkan satu perkara, kamu tak ikut. Tetapi bila mana para ulama, para rahib ini mengatakan satu perkara itu halal, satu perkara itu haram, sedangkan ia bertentangan dengan apa yang Allah nyatakan, mereka segera untuk mengikutinya. Jadi ini yang berlaku kepada golongan Ahlul Kitab dan juga berlaku kepada sebahagian umat Islam pada hari ini. Mereka memuliakan orang-orang yang dianggap sebagai berilmu itu lebih daripada yang sepatutnya, sehingga memberikan ketaatan yang mutlak walaupun dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan perintah Allah, bertentangan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan di sini mereka mengambil para rahib, para ulama sebagai tuhan-tuhan yang lain selain daripada Allah, dan begitu juga mereka mengambil Al-Masih Isa ibnu Maryam sebagai Tuhan mereka. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah. Sedangkan tidak lain, mereka diperintahkan hanyalah supaya mereka mengabdikan diri kepada Tuhan yang satu. Tuhan yang diabdikan diri, yang esa yang satu itu. Hanya Allah semata-mata. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak diabdikan diri, melainkan hanyalah Allah. Subhanahu amma yushrikun. Maha suci dia daripada apa yang mereka sekutukan. Baik, kembali kepada surah Ad-Dukhan tadi. Allah sebutkan di sini tentang kata-kata Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun, an addu ilayya ibadallah. Bebaskanlah kepadaku hamba-hamba Allah itu. Mereka bukanlah hamba-hamba kamu. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku ini bagi kamu adalah seorang rasul yang amanah. Nabi Musa hanya menyampaikan perintah wahyu daripada Allah, bukan satu perkara yang direka-reka. Dia hanya menyampaikan amanah yang Allah berikan kepada baginda. Dalam ayat seterusnya, ayat ke-19,
Allah sebutkan di sini, wa an la ta'lu 'ala Allah inni atikum bisultanin mubin. Wa dan an bahawa la janganlah ta'lu kamu bersikap sombong. Kamu menyombongkan diri ala kepada Allahi Allah. Ini sesungguhnya aku ati adalah yang datang kum akan kamu bi dengan sultanin mukjizat ataupun bukti mubinin yang jelas nyata. Wa an la ta'alu 'ala Allah, dan janganlah kamu bersikap sombong kepada Allah dengan menolak kebenaran ini. Inni atikum bisultanin mubin. Sesungguhnya aku datang kepada kamu dengan membawa bukti yang jelas nyata. Nabi Musa sebutkan di sini tentang larangan bersikap sombong kepada Allah. Sombong kepada Allah itu merujuk kepada keadaan di mana seseorang yang mengetahui tentang kebenaran tapi dia menolak kebenaran tersebut. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis tentang apakah yang dimaksudkan sebagai sombong. Di dalam sebuah hadis daripada Sahih Muslim, Sahih Muslim nombor 91, An Abdullah bin Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Qala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. An Abdullah bin Mas'ud, daripada Abdullah bin Mas'ud, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, qala, baginda bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibrin. La yadkhulul jannata, tidak akan dapat masuk ke dalam syurga, man kana fi qalbihi, bagi sesiapa yang di dalam hatinya itu mithqalu zarratin min kibrin, ada seberat zarah daripada perasaan takabur. Qala rajulun, kata seorang lelaki, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Kata seorang lelaki, sesungguhnya seseorang itu dia tentu suka untuk dia memakai pakaian yang baik, wa na'luhu hasanah, dan juga memakai sandal ataupun kasut yang baik. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Bagi dia menjawab, sesungguhnya Allah itu maha cantik, maha indah, dan dia sukakan kepada kecantikan, keindahan. Jadi maksudnya kalau sekadar suka memakai pakaian yang baik, suka memakai pakaian yang cantik, kasut yang elok, itu tak dikatakan sebagai sombong lagi. Tetapi sombong itu Nabi sebutkan kerana memakai pakaian yang baik, yang cantik, yang elok itu merupakan sebahagian daripada
perkara yang juga disukai oleh Allah. Nabi sebutkan, Allah itu maha cantik, maha indah dan disukakan kepada kecantikan, disukakan kepada keindahan. Di umat Islam tak disuruh untuk berpakaian compang-camping, kelihatan seperti tidak terurus. Tak diajarkan oleh Islam sebegitu rupa. Kecuali bagi orang yang mungkin tidak berkemampuan dan dia memakai apa yang dia miliki, maka itu disebabkan oleh mungkin dia tidak ada kemampuan. Tapi kalau orang yang ada kemampuan, maka tidak ada sebarang masalah untuk dia memakai pakaian yang baik, dia menyukai perkara-perkara yang baik, yang elok. Selagi mana ia diperolehi dengan cara yang halal dan tidak terlibat dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, maka tidak ada sebarang masalah dalam perkara tersebut. Tapi yang dimasukkan sebagai sombong itu, al-kibru batarul haqq. Sombong itu ialah menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia yang lain. Tapi kalau sampai kepada meremehkan manusia yang lain, maka ketika itu barulah ada sifat sombong. Begitu juga menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Tahu benda ni satu perkara yang benar. Tapi mungkin disebabkan datang daripada orang yang tak disukai. Orang yang bukan golongan dia. Orang yang mungkin berbeza dengannya. Berbeza pendapat dengannya contohnya. Walaupun perkara itu benar. Tapi disebabkan uh, ada kepentingan dirinya itu, dia menolak kebenaran tersebut. Walaupun setelah jelas bukti-bukti. Tapi disebabkan sebab-sebab yang tertentu, dia menolaknya. Jadi ini merupakan sifat sombong. Itu menolak kebenaran. Dan juga meremehkan manusia yang lain. Seperti mana yang berlaku kepada para Nabi dan Rasul. Mereka menyampaikan kebenaran, mereka menyampaikan ayat-ayat Allah bukan sekadar dengan cakap-cakap kosong. Mereka datang dengan, dalam surah Dukhan tadi disebutkan, sultanim mubin. Nabi Musa datang dengan inni atikum bisultanim mubin. Aku datang kepada kamu dengan membawa bukti yang jelas nyata. Bukan sekadar cakap-cakap kosong. Bukan sekadar dakwaan. Kalau sekadar dakwaan, semua orang boleh untuk mendakwa. Dia memiliki pelbagai kelebihan. Tetapi para Nabi dan Rasul datang dengan bukti yang jelas. Tetapi datang dengan dakwaan mereka sebagai Rasul daripada Allah. Mereka buktikan mereka benar-benar seorang Rasul dengan menunjukkan mukjizat-mukjizat. Menunjukkan tanda-tanda kebenaran dakwah yang mereka sampaikan itu. Dan mereka bukan golongan yang jahat. Bukan dikenali sebagai golongan yang jahat, yang penipu. Bahkan mereka ni golongan yang amanah. Dia hanya menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Jadi, kembali balik kepada surat Dukhan, kata Nabi Musa kepada Fir'aun dan juga para pembesarnya, kaumnya, wa an la ta'alu 'ala Allah, janganlah kamu bersikap sombong kepada Allah dengan menolak kebenaran. Ya, sampaikan ini. Inni atikum bisultanin mubin. Sesungguhnya aku datang kepada kamu dengan bukti yang jelas nyata. Sultanin mubin. Dalam surah yang lain, Allah juga menyebutkan perkara yang sama tentang kisah Nabi Musa ni. Nabi Musa bukan datang dengan dakwaan kosong semata-mata, tapi Allah sertakan bersama-sama baginda itu bukti yang jelas nyata. Allah sebutkan dalam surah 23, surah 23, surah Al-Mu'minun ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا. Kemudian kami mengutuskan Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun dengan ayat-ayat daripada kami, dengan wahyu kami, wa sultanin mubin, dan dengan bukti yang jelas nyata, dengan mukjizat yang jelas nyata yang menunjukkan kebenaran apa yang mereka sampaikan. Ila fir'auna wa mala'ih, dan mereka diutuskan kepada Fir'aun dan kepada para pembesarnya, kaumnya. Fastakbaru, lalu mereka menyombongkan diri, wa kanu qauman 'alin, dan adalah mereka itu suatu kaum yang mereka membesar-besarkan diri mereka. Jadi mereka bersikap sombong dengan menolak kebenaran tersebut yang jelas di hadapan mata mereka. Nabi Musa tunjukkan mukjizat-mukjizatnya, tapi disebabkan sikap sombong, mereka menolak untuk beriman, untuk percaya kepada apa yang Nabi Musa sampaikan itu. Bahkan bukan sekadar itu, mereka meremehkan lagi. Sama seperti Nabi sebutkan tadi, sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia yang lain. Disebutkan dalam ayat ini, faqalu anu'minu libasharaini mithlina, patutkah mereka, kita ni beriman kepada dua orang manusia yang sama seperti kita, wa qaumuhuma lana abidun, dan dalam keadaan kaum mereka berdua ni adalah hamba-hamba kepada kita semua. Jadi mereka meremehkan Nabi Musa dan Nabi Harun, dan begitu juga kaum Bani Israel, dengan mengatakan bahawa tak patut mereka sebagai kaum yang berkuasa ke atas kaum Bani Israel, tak patut mereka beriman kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Sedangkan mereka pun daripada kaum Bani Israel, dan kaum Bani Israel menjadi hamba kepada kaum Kibti di Mesir ketika itu. Jadi bagi kaum Kibti, kaum Fir'aun itu, tak ada sebab untuk mereka beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Fakazzabuhuma fakanu minal muhlakin. Lalu mereka semua mendustakan Nabi Musa dan Nabi Harun, fakanu minal muhlakin, dan lalu mereka termasuk di kalangan orang-orang yang dibinasakan. Allah kemudian yang menimpakan pelbagai bentuk azab kepada mereka, mula-mula sebagai satu peringatan, satu demi satu silih berganti, sampailah last sekali, akhir sekali mereka dibinasakan kesemuanya dalam Laut Merah itu, tenggelam dalam Laut Merah. Dalam satu lagi ayat, dalam surah 17, Al-Isra, ayat 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم
فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat. Dan benar-benar pasti kami telah kurniakan kepada Nabi Musa itu 9 mukjizat yang jelas nyata. Bukan sekadar 1 2 tetapi 9 bukti atau mukjizat yang jelas nyata. Fas'al Bani Israel. Maka tanyakanlah wahai Muhammad kepada kaum Bani Israel dan kisah Nabi Musa itu. Izja'ahum faqala lahu Fir'aun inni la'azunnuka ya Musa mashhura. Tanyakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kepada kaum Bani Israel, ketika datang kepada mereka, lalu ketika Nabi Musa datang kepada Fir'aun dan memperlihatkan mukjizatnya, Fir'aun berkata kepada Nabi Musa, inni la'azunnuka ya Musa mashhura. Sesungguhnya aku benar-benar yakin kau, wahai Musa, adalah seorang yang terkena sihir. Bahkan mengatakan Nabi Musa seorang yang disihir, ataupun dalam ayat lain disebutkan bahawa Nabi Musa sebagai ahli sihir yang hebat. Qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Nabi Musa berkata, benar-benar pasti engkau, wahai Fir'aun, engkau telah pun tahu bahawasanya tidak ada yang turunkan semua ini, mujizat-mujizat ini, melainkan hanyalah Rabbus samawati wal ard, Tuhan bagi petara langit dan bumi. Dialah yang turunkan bukti-bukti yang jelas ini, mujizat-mujizat yang jelas ini. Wa inni la'azunnuka ya Fir'aun mathbura. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin engkau, wahai Fir'aun, adalah orang yang akan binasa. Jadi, Nabi Musa menyampaikan dakwah, memperlihatkan bukti-bukti yang jelas, nyata, bukan sekadar 1 2, tapi Allah sebutkan 9. Tapi ditolak juga oleh Fir'aun dan kaumnya. Itu menandakan mereka ni memang benar-benar golongan yang sombong dan suka meremehkan manusia yang lain. Disebabkan kebenaran datang daripada Nabi Musa pada kaum Bani Israel, mereka anggap sebagai hamba mereka, hina di sisi mata mereka, jadi mereka menolak kebenaran tersebut. Walaupun kata Nabi Musa dalam ayat ni, dia tahu, Fir'aun yakin ni semua bukan Nabi Musa yang cipta, tapi Allah yang tunjukkan, Allah yang turunkan. Tapi disebabkan sifat sombong itu menjadikan dia tidak menerima bukti-bukti tersebut. Dalam satu lagi ayat, dalam surah 27, surah 27 ayat yang ke-9, surah An-Namlu ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Musa innahu ana Allahul azizul hakim wa alqi asak falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'aqib
Ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayyal mursalun إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Ya Musa, innahu anallah al-azizul hakim. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ini kisah ketika Nabi Musa mula-mula mendapat perintah daripada Allah di Gunung Tur Sina itu. Allah mula-mula melantik Nabi Musa sebagai Rasul. Wa alqi asak. Allah perintahkan kepada Nabi Musa supaya campakkanlah tongkat. Campakkanlah tongkat milikmu itu. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jan. Walla mudbiran walam yu'aqib. Maka tak kala dia melihat tongkat tersebut berubah menjadi seekor ular yang besar dan yang bergerak dengan pantas seperti seekor ular yang kecil. Kerana selalunya kalau saiznya itu besar, maka mungkin akan lambat dari segi pergerakannya. Tetapi disebutkan di sini, tongkat Nabi Musa itu berubah menjadi ular yang besar dan bergerak dengan cepat, seperti seolah-olah ular yang kecil, tapi saiznya besar. Dan melihatkan keadaan tersebut, Nabi Musa terkejut dan ketakutan. Walla mudbiran, dia berpaling, melarikan diri, walam yu'aqib, dan dia tidak menoleh lagi. Ya Musa la takhaf. Allah berfirman, wahai Musa, janganlah engkau berasa takut. Inni la yakhafu ladayyal mursalun. Sesungguhnya para rasul yang menghadapku tidak patut untuk berasa takut. Illa man zalama thumma baddala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim. Tetapi siapa yang melakukan kezaliman, kemudian dia mengubahnya dengan melakukan kebaikan selepas keburukan tersebut, fa inni ghafurur rahim. Sesungguhnya aku adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kerana Nabi Musa tidak ada buat apa-apa kesalahan pun, jadi tak sepatutnya dia berasa takut. Cuma mungkin disebabkan terkejut melihat tongkatnya berubah menjadi ular yang besar yang bergerak cepat itu, maka dia melarikan diri dan timbul perasaan takut dalam dirinya. Sedangkan yang sepatutnya berasa takut dengan ancaman, dengan azab Allah itu ialah hamba-hamba Allah yang banyak melakukan dosa dan kesalahan yang menyalahi perintah Allah itu. Dan kalau mereka bertaubat, maka Allah akan ampunkan. Jadi Allah sebutkan yang pertama, mujizat yang pertama ialah tongkat Nabi Musa boleh berubah menjadi ular yang besar yang dapat bergerak dengan cepat. Kemudian yang kedua, mujizat yang kedua, wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda min ghairi su. Dan masukkanlah tanganmu ke dalam celahan bajumu itu, nescaya ia akan keluar dalam keadaan berwarna putih bersinar-sinar dan tidak ada sebarang kecacatan padanya. Ini mujizat yang kedua, iaitu tangan Nabi Musa bila dimasukkan ke celahan bajunya itu, keluarkan, dia akan berwarna putih bersinar-sinar bercahaya. Fi
tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumih. Maka ini dua-dua ni termasuk di dalam 9 tanda ataupun mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa kepada Fir'aun untuk dia menyampaikan dakwah kepada Fir'aun dan kaumnya. Innahum qauman fasiqin. Sesungguhnya mereka adalah mereka itu satu kaum yang fasik. Falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan. Maka tak kala bukti-bukti yang jelas daripada Allah, ya Allah sampaikan kepada Nabi Musa dalam bentuk mukjizat itu, diperlihatkan kepada Fir'aun dan kaumnya ketika baginda menyampaikan dakwah kepada mereka. Qalu hadza sihrun mubin. Mereka mengatakan ini adalah sihir yang jelas nyata. Itu sahaja alasan mereka. Ini merupakan sihir. Ini bukanlah bukti bahawa Musa ini seorang rasul, tapi ini merupakan sihir yang ditunjukkan oleh Musa. Wajahadu biha, dan mereka menentangnya, ingkarinya. Wastaiqanatha anfusuhum, sedangkan hati mereka meyakini ini merupakan kebenaran. Zulman wa uluwa, tapi mereka menentang kerana kezaliman dan juga kerana mereka uluwan, mereka berasa tinggi diri mereka, itu mereka berasa sombong. Allah sebutkan Fir'aun dan kaumnya, mereka yakin sebenarnya apa yang ditunjukkan oleh Nabi Musa itu kebenaran. Disebabkan mereka pun tahu sihir itu macam mana. Jadi sebab itu ahli-ahli sihir itu bila mereka melihat ular yang ditunjukkan oleh Nabi Musa, tongkat itu berubah menjadi ular, maka mereka terus segera sujud. Mereka tahu ini bukanlah sihir yang direka oleh manusia, tetapi merupakan suatu perkara yang memang datang daripada Allah. Mustahil manusia boleh untuk melakukan perkara sedemikian. Mereka yakin, tetapi mereka tentang kebenaran tersebut. Ini menyebabkan Allah murka kepada mereka. Kalau mungkin disebabkan tak cukup bukti, tak cukup hujah, itu mereka mungkin akan dapat kemaafan, tetapi ini mereka tahu, dah ada ilmu, bahkan bukti pun cukup, mereka yakinlah hati mereka ini kebenaran, tapi kemudian mereka menolaknya disebabkan kesombongan. Maka inilah kaum yang Allah timpakan kepada mereka azab yang membinasakan. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Maka lihatlah betapa dahsyatnya kesudahan yang Allah timpakan, itu kesudahan bagi orang-orang yang melakukan kerosakan. Dalam sebuah hadis, baik, dalam sebuah hadis berkenaan dengan 9 tis'a ayatin, itu 9 ayat ataupun 9 bukti-bukti yang jelas, itu dia ada beberapa tafsiran. Yang pertama merujuk kepada mukjizat. Satu lagi yang kedua, dia merujuk kepada perintah-perintah. Perintah-perintah Allah yang Allah perintahkan ke atas Nabi Musa untuk disampaikan kepada Fir'aun.
dan kaumnya. Begitu juga kepada kaum Bani Israel. Okay, dalam hadis ini, dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 2733, disebutkan tentang seorang Yahudi dan dua orang Yahudi datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang antis ayatin bayyinat. Mereka nak uji Nabi, adakah Nabi tahu berkenaan dengan apa yang disebutkan sebagai 9 ayat-ayat yang jelas nyata yang disebutkan dalam ayat tadi tentang apa yang Allah berikan kepada Nabi Musa itu. Jadi yang pertama, 9 bukti-bukti itu dia merujuk kepada mukjizat. Yang kedua, dia merujuk kepada perintah-perintah Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Di sini dua orang Yahudi datang bertemu dengan Nabi untuk bertanya tentang apakah maksud 9 ayat-ayat yang jelas nyata itu. Jadi mereka nak uji Nabi. Adakah Nabi tahu tentang perkara tersebut? Faqala lahum, lalu Nabi berkata kepada mereka, la tusyriku billahi syai'an. Jadi 9 ayat-ayat yang jelas nyata itu merujuk kepada 9 perintah daripada Allah. La tusyriku billahi syai'an, janganlah kamu mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Dan wala tasriku, dan janganlah kamu mencuri. Wala taznu, dan janganlah kamu melakukan zina. Wala taqtulun nafsal lati harramallah illa bilhaq, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan sebab yang dibenarkan oleh syarak. Okay, kemudian seterusnya, wala tamshu bi bari'in illa zi sultan liyaqtulahu, dan janganlah kamu merosakkan kemuliaan seseorang sehingga dia dibunuh. Merosakkan kemuliaan seseorang dengan mungkin menuduhnya dengan tuduhan yang tidak sepatutnya, ataupun orang yang memiliki kuasa kemudian dia akan menyebabkan dia dibunuh. Dan seterusnya, wala tasharu, dan janganlah kamu melakukan sihir. Wala ta'kulur riba, dan janganlah kamu memakan riba. Wala takzifu muhsanatin, dan janganlah kamu menuduh wanita-wanita yang baik melakukan zina. Janganlah kamu melakukan qazaf, tuduhan zina kata wanita yang baik. Dan seterusnya, wala tuwalul firar yaumaz zahfi, dan janganlah kamu melarikan diri ketika berlakunya peperangan. Wa alaikum khasatan al-yahud alla ta'tadu fi sabti, dan seterusnya khusus untuk kamu kaum Yahudi bahawa janganlah kamu melampaui batas pada hari Sabtu. Itu pada hari Sabtu mereka tak dibenarkan untuk melakukan perkara yang lain selain daripada melakukan ibadah kepada Allah. Jadi ini antara makna 9 ayat yang jelas nyata itu merujuk kepada perintah-perintah Allah yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun dan juga kepada kaumnya serta kepada kaum Bani Israel. Kemudian yang kedua, tafsir yang kedua, 9 mukjizat itu, 9 tanda yang jelas itu merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa untuk meyakinkan Fir'aun tentang kebenaran dakwah yang baginda sampaikan. Jadi kata dalam tafsir At-Tabari disebutkan kata-kata Ibnu Abbas, 9 bukti yang jelas nyata itu
merujuk pada 9 mukjizat, iaitu tongkat Nabi Musa, kemudian tangan yang bercahaya itu, lisannya yang asalnya agak kurang fasih kemudian berubah menjadi fasih, kemudian terbelahnya lautan dan seterusnya. Allah menghantarkan taufan, belalang, kutu, katak dan juga darah. Itu semua 9 mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa untuk menunjukkan kebenaran dakwah apa yang baginda sampaikan itu. Baik. Ya, hari ini kita lihat ayat yang ke-18 dan yang ke-19 tentang dakwah Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun dan kaumnya, di mana Nabi Musa meminta kepada Fir'aun supaya membebaskan kaum Bani Israel dan tidak diperhambakan, kerana manusia tidak sepatutnya menjadi hamba kepada manusia yang lain, sebaliknya hanya menjadi hamba kepada Allah. Dan kemudian ayat ke-19 tentang larangan bersikap sombong kepada Allah, menolak kebenaran walaupun setelah jelas bukti-bukti diperlihatkan kepada mereka. Kita akan sambung nanti insya-Allah ayat 20 dan seterusnya, masih lagi berkaitan dengan kisah dakwah Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun dan kaumnya. Baik. Jadi untuk pagi ini setakat ini dulu. InsyaAllah kita akan sambung dalam kelas yang seterusnya. Mudah-mudahan dapat kita ambil sikit sebanyak manfaat daripada ayat-ayat tadi dan juga daripada hadis-hadis tadi. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita ni golongan yang tidak sombong, iaitu yang menerima kebenaran bila kita mengetahui bahawa ia merupakan perkara yang benar, datang daripada Allah, datang daripada Rasul. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Iyakum.